Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast My Cempaka Channel, saluran resmi SK Bukit Cempaka. Saya Tengku Nur Aisyah Amani binti Tengku Khairul Hafizan. Dan saya Jasmina Anati binti Muhammad Sufyan. Alhamdulillah, bertemu lagi dalam episod khas sepenuh 1 Muharram dan Ma'al Hijrah, iaitu permulaan tahun baharu dalam kalender Islam. Tahukah anda 1 Muharram merupakan hari pertama dalam tahun hijrah? Kalender hijrah bermula dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Peristiwa hijrah ini bukan sekadar pemindahan tempat, tetapi simbol perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik, lebih disiplin dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai murid, apakah yang boleh kita pelajari dengan peristiwa hijrah? Banyak pengajaran yang boleh kita ambil. Antaranya ialah semangat untuk berubah menjadi lebih baik. Jika sebelum ini kita kurang rajin belajar, tahun baharu hijrah ini boleh melindik titik permulaan untuk kita meningkatkan usaha. Selain itu, kita juga boleh memperbaiki akhlak, menghormati guru dan ibu bapa, menjaga solat serta mengamalkan sikap tolong-menolong sesama rakan. Sepenuh Ma'al Hijrah, marilah kita sama-sama menetapkan azam yang positif. Contohnya, membaca Al-Quran setiap hari, hadir ke sekolah pada waktu yang tepat, menyiapkan kerja sekolah dan sentiasa menjaga kebersihan diri serta persekitaran. Ingatlah, perubahan yang besar bermula dengan langkah yang kecil tetapi dilakukan secara berterusan. Sebelum kita mengakhiri podcast pada hari ini, marilah kita sama-sama menghayati makna hijrah yang sebenar, iaitu berubah daripada yang kurang baik kepada yang lebih baik. Semoga tahun baru hijrah ini membawa keberkatan. Marilah kita sama-sama menghayati makna hijrah yang sebenar, iaitu berubah daripada yang kurang baik kepada yang lebih baik. Terima kasih kerana setia di podcast My Cempaka Channel. Kami mengucapkan salam Ma'al Hijrah 1448. Saya Tengku Nur Aisyah Amani binti Tengku Hafizan. Dan saya Jasmina Anati binti Muhammad Sufyan. Jumpa lagi dalam episod akan datang di My Cempaka Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.